Okey, baru-baru ni kita lihatlah Piala Kelayakan Piala Dunia Indonesia. Sembang kencang, kuat. Malaysia bukannya tak nak masuk World Cup, tapi kalau kita tahu level Malaysia, kita level Asia je. Kalau kita lawan dengan negara Jepun, kita kalah. Pada minggu lepas, Indonesia telah menang lawan China. Kalau kita perhati pasukan China 6 bulan lepas bukanlah pasukan yang kuat. Pasukan China pernah ataupun seri melawan Harimau Malaysia. Jadi bila Indonesia menang, jadi bukannya Indonesia ni kuat sangat. Giveaway. Indonesia kalau dia jumpa Jepun 10 hari bulan ni confirm Indonesia kalah. Tak payah jumpa Jepun lah. Jumpa pasukan kelab daripada Iran, Iraq, Indonesia akan kalah. China antara pasukan yang selevel dengan India saja. Permainan mereka tidaklah kuat seperti pasukan lain di Asia. Semasa Indonesia mengalahkan China 1-0, Indonesia kalau kita lihat, kalau dia jumpa Jepun 10 hari bulan ni, kemungkinan Indonesia bakal dibelasah Jepun lah. Indonesia pernah dibantai oleh Australia 5-1 pada kejalakan yang lepas. China tak kuat. Malaysia pernah mengikat China 1-1. Dengan jaringan awal, China hampir kalah lah perang dengan Malaysia ataupun perlawanan bola sepak. Indonesia kebanyakan tim mereka banyak jumpa tim lemah lah. Mereka sebenarnya layak daripada 2024 sebab mereka jumpa Vietnam, Thailand. Mereka tak jumpa tim kuat-kuat macam Malaysia jumpa. Kalau saya lihat selepas ni mereka jumpa Jepun, macam langit dengan bumi lah. Indonesia bernasib baik tim mereka kebanyakannya dapat layak sebab mereka berjumpa dengan pasukan Asia seperti Bahrain. Bahrain dengan Malaysia pun tak berapa kuat sangat. Bahrain tak kuat. Indonesia bernasib baik lah, dia jumpa pasukan lemah-lemah lah. Lepas tu Indonesia kalau kita lihat baru-baru ni, Malaysia pernah diajak bertanding dengan Indonesia, tapi Malaysia tolak sebab kita tahu buat apa bertanding dengan tim lemah macam Indonesia. Malaysia nak bertanding dengan pasukan yang kuat. Kalau anda nak tahu pasukan di Asia level tinggi-tinggi seperti Jepun, Iran dan Maghribi, bukannya persaingan kepada Indonesia. Indonesia nak layak pun payah. Kalau dia layak pun dia tak akan menang. World Cup Jepun pun kalah, Korea kalah, semua kalah. Itulah nasib. Indonesia dia suka main, tim dia memang pasukan parking bus lah. Main memang tak cantik lah. Kalau kita tengok AFC mereka memang tak suka mengambil perlawanan Indonesia, kerana Indonesia suka bermain style kampung, bertahan, tak menarik. Asia, Indonesia, kalau kita lihat tim Indonesia dengan Bangladesh ataupun dengan Malaysia tak berapa jauh sangat lah, sebab kita masih menggunakan player tempatan. Asia, Indonesia, mereka sekarang ni hanya dah setaraf dengan Belanda ataupun Belanda grade 3. Semasa Indonesia draw dan menang pada masa Piala Under-17, mereka menghina Korea. Korea pun terkejut lah. Mereka hanya menghantar pasukan untuk bermain bola, bukan untuk berperang. Tapi cara Indonesia menghina tu memang bangsat sungguh lah. Indonesia boleh mengatakan Korea pasukan lemah World Cup. Kurang-kurang Iran dan Korea dah layak World Cup. Iran lagi kuat dari tim Jepun Asia. Australia, Jepun, Korea, Iran, Iraq, Tunisia, Maghribi, tim kuat di dalam benua Asia. Tetapi di negara Eropah mereka kalah. Layak jadi pasukan belasah saja Indonesia ni. Kalau bola sepak dia tak adalah kuat mana pun. Sombong saja. Jom kita lihat kebanyakan pasukan daripada Republik Indonesia, dia tak pernah berlawan dengan Brazil. Brazil 100 kali lagi kuat lah. Jika kita kaji tim pasukan Indonesia adalah simpanan Belanda grade C, reject Belanda main dengan tim Indonesia. Mereka hanya bernasib baik sebab mereka menang dengan pasukan Asia seperti China, India. Jika kita pergi lebih jauh, Indonesia adalah pasukan belasahan. Mereka bermain dengan Australia, mereka dibelasah 4-1 hingga 5-1. Belanda grade C vs China Kesian pasukan China, malang sekali. Celaka berjendol import Belanda. Ini adalah keeper Indonesia Kebanyakan yang bertawan dengan China baru-baru ni adalah Belanda grade C.
Sepatutnya Asia dah boleh runding untuk mereport Indonesia. Selepas menang, Indonesia telah menghina lah pasukan China. Sebab itulah rakyat China sangat marah. Mereka terkejut pertama kali mereka melihat Indonesia menghina pasukan bola sepak mereka. Tak pernah jumpa mereka, walaupun sebelum ini mereka berlawan dengan negara Asia, tidak ada pasukan yang berani menghina seperti Indonesia. Netherlands, walaupun mereka banyak menyumbangkan player kepada Indonesia, orang Indonesia masih menghina Belanda. So kalau Indonesia kalau kita lihat selepas ni, mereka takkan layak. Walaupun layak, mereka akan jadi pasukan bersalahan. Dan mereka tidak pernah menang apa-apa medal. AFC pun mereka kalah. Dan akhirnya Malaysia menang. Hidup Malaysia.